Datin Seri Syahidah yang juga isteri kepada usahawan terkenal Alif Syukri baru-baru ini berkongsi cara mudah dia membeli pakaian untuk anak-anaknya dan ramai ibu terus rasa relate dengan gaya hidupnya. Walaupun hidupnya serba mewah dan bergelar usahawan berjaya, Syahidah sebenarnya lebih selesa membeli baju anak-anak melalui platform dalam talian sahaja. Katanya, cara itu jauh lebih mudah, jimat masa dan paling penting, jimat duit. Menurut Syahidah, dia bukan jenis yang suka berbelanja di kedai mahal-mahal untuk pakaian anak kecil. Sebaliknya, dia lebih suka scroll aplikasi beli belah dan pilih sendiri baju yang nampak cantik dan sesuai. Senang, mudah dan jimat. Saya beli sekali banyak. Itu antara cara yang dia kongsi tentang rutin membeli barang anak-anaknya. Tambahnya lagi, bila tengok pakaian budak-budak dalam talian, semuanya nampak menarik dan comel, sampai kadang-kadang dia sendiri jadi rambang mata. Walaupun nampak sederhana, perkongsian itu sebenarnya mencuri perhatian ramai ibu-ibu di luar sana. Ramai yang bersetuju dan mengatakan mereka pun lebih selesa membeli secara online kerana lebih praktikal, terutama bila ada anak kecil yang perlu dijaga. Kadang-kadang bukan soal mahal atau murah, tapi soal kemudahan dalam kehidupan seharian seorang ibu yang sentiasa sibuk. Perkongsian Syahidah ini buat ramai tersenyum sendiri, sebab walaupun bergelar jutawan, dia tetap memilih cara yang simple dan dekat dengan kehidupan ramai orang biasa. Kalau korang pula lebih suka shopping baju anak secara online atau pergi pilih sendiri di kedai. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.